Wabarakatuh, murid-murid 6CE ya. Ustazah ada bagi tugasan dekat classroom. Okey, perkara pertama macam biasa kamu dikenaki masuk akaun Delima ya. Kemudian masuk kepada classroom, gunakan akaun MOE kamu ya. Baik, seterusnya kamu akan masuk kelas 6 Cambridge Elite. Okey, dalam kelas ni kamu lihat dekat classword, Ustazah ada berikan tugasan. Okey, di sini kamu buka bahagian jihad. Ya. Dekat jihad ni ada bawah ni konsep jihad. Just klik. Kemudian kamu nampak macam ni. Okay, terus je ambil edit template. Okay, kalau dia tanya nak buka dengan Google, kamu buka dengan Google dan pastikan Google tu account MOE kamu. Dan seterusnya kamu akan dapat macam ni lah. Okay, konsep jihad, maksud jihad, jihad mempertahankan kesucian Islam, jihad melakukan kebaikan, jihad mencegah kemungkaran, aspek jihad dan contoh jihad. Jadi macam mana kamu nak masukkan tag di sini? Kamu mesti berdasarkan buku tag pendidikan Islam kamu. Okay, jadi macam mana nak dapatkan buku tag pendidikan Islam? Pergi dekat Google, okay, type buku tag pendidikan Islam tahun 6 PDF. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, bila dah keluar macam ni, kamu ambil yang atas sekali, any flip. Baik. Di sini kamu akan lihat ada buku teks lah. Okay. Macam Ustazah dah ada kat sini. Jadi kamu buka halaman tajuk jihad. Bagaimana kamu nak dapatkan pengertian ni? Okay, senang saja. Kamu tak payah salin. Okay. Caranya mudah saja. Kamu dapatkan snipping tu dekat kamu punya komputer. Bawah sini ada search. Okay. Kalau belum ada naik snipping tu, kamu type je. SNIPPING. Snipping tool. Okay. Sekarang kamu crop. Okay, crop snipping tool kamu. Kamu ambil pengertian jihad ni. Okay, crop. Kemudian kamu save. Okay. Kamu save. Sekejap ya. Okay. Ustazah dah save. Ustazah tunjukkan dalam komputer Ustazah. Okay, biasanya dia duduk dalam screenshot lah. Kamu cari sama ada dalam komputer kamu dalam screenshot ataupun dalam download. Okay, macam mana tulisan Jawi ni boleh diterjemahkan ke dalam tulisan Rumi? Baik, kamu buka dekat okay, buat carian dekat notebook LM. Okay, kamu type notebook LM. Kemudian buka yang ni, yang ada tanda ni. Okay, buka. Okay, kamu start. Baik, kamu cari create new. Okay, buka yang baru. Kemudian kamu add saja. Okay, kamu add ni, add source ni kat depan ni dah ada dah. Kamu add, kalau kata dia tak ada keluar, kamu ambil kat add source sebelah kiri ni. Upload file. Okay, kamu cari yang pengertian yang kamu dah simpan. Tag bahasa tulisan Jawi tadi. Okay. Bila kamu dah masuk source tulisan Jawi tu kat sini, okay, kamu boleh klik kat sini, okay, dan minta dia terjemahkan, okay, terjemahkan teks, ya, teks kepada ejaan Rumi. Jadi kamu minta dia terjemahkan teks Jawi yang kamu letak dekat sini tadi ya. Sekejap lagi dia akan buat. Jadi kamu tak payah type satu-satu lah. Nampak? Sekarang terjemahan tu dia dah buat. Berikut adalah terjemahan teks daripada tulisan Jawi tersebut. Okay. Sekarang kamu copy saja. Copy. Okay, dan masukkan ke dalam pengertian tadi. Ini ya. Masukkan dalam ni. Ini Ustazah dah buat lah contoh. Okay, jadi kamu tak payah type lah. Kamu buat satu persatu. Okay, kalau dah siap untuk maksud, kamu buat untuk jihad mempertahankan pula. Ya, macam mana? Sama juga cara dia tadi. Buka dekat notebook LM. Kat mana tadi ya? Notebook LM Ustazah ni ya. Kamu add source. Okay, upload file. Ambil satu lagi. Contohnya kamu nak buat yang ni kan. Okay, open. Okay. Seterusnya dekat sebelah kiri ni dia ada dua kan. Jadi kamu pilih salah satu bila nak terjemah. Okay, dia ada tanda right dua ni kan. Okay, kamu select all. Okay, pilih satu saja.
Maksudnya kalau select all semua. Kalau kamu tekan select all sekali lagi, pilih satu saja. Jadi kamu buat sama macam tadilah. Ayat ni copy, terjemahkan teks kepada ejaan Rumi. Okey, buat sekali lagi. Dia akan buat untuk teks seterusnya. Ya. Macam itulah seterusnya. Okey, ni dia dah buat. Jadi kamu copy. Okey, copy dan masukkan ke dalam kamu punya Canva tadi kat sini ya. Just copy paste saja. Jadi apa yang kamu dapat ialah kamu dapat menterjemahkan teks Jawi tadi kepada Rumi dalam notebook LM. Okey. Jadi kat sini banyaklah kalau kamu masukkan teks Jawi tadi. Cuma kamu kena pilih satu je bila kamu nak terjemah. Kalau yang ni maksudnya kamu tulis kat sini untuk terjemahkan yang kamu write sahaja. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Selamat mencuba. Jadi hantar tugasan ni minggu depan ya. Bye-bye.